Hey guys, so sekarang ni I dekat Jakarta and I baru balik daripada shopping dekat Tanah Abang. Okay, harga dekat Tanah Abang lebih murah daripada dekat Tamrin. So this one I beli, ni baju Kish. I beli ni, harga dia RM100,000. Rasa pasti banyak yang pernah pergi ke Pasar Raya Tanah Abang ni. Saya sebelum PKP memang kita selalu ke Jakarta untuk ambil fabric. Ayo terus gimana Tanah Abang? Bagus ya. Kayaknya macam-macam ada. Macam-macam. Pasar Tanah Abang kini jadi salah satu destinasi favorit warga Malaysia. Kalau urusan borong pakaian, bukan cuma buat dipakai sendiri, tapi juga banyak pedagang dari Malaysia yang sengaja datang khusus untuk kulakan dalam jumlah besar. Fenomena ini makin sering terlihat dari berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan rombongan warga Malaysia belanja sambil membawa koper kosong yang nantinya pulang sudah penuh dengan belanjaannya. Ramainya warga Malaysia ke Tanah Abang tentu bukan tanpa alasan. Pasar ini dikenal sebagai salah satu pasar grosir terbesar di Asia Tenggara dengan ribuan kios yang menjual berbagai jenis pakaian. Mulai dari busana muslim, gamis, baju anak, hingga fashion kekinian. Variasinya lengkap, modelnya selalu update, dan pembeli bisa memilih sesuai selera maupun target pasar mereka di Malaysia. Kali ini saya share pula pengalaman saya ke Pasar Raya borong terbesar di Asia, Tanah Abang. Saya rasa pasti banyak yang pernah pergi ke Pasar Raya Tanah Abang ni. Saya sebelum PKP memang kita selalu ke Jakarta untuk ambil fabric. Setahun dalam 3-4 kali saya akan turun ke sini. Tapi kali ni kita pergi, kita masuk daripada pintu belakang. Dan saya tengok banyak betul perubahan dekat depan mall ni. Maksudnya dah dibenarkan peniaga yang berniaga di depan mall. Kalau dulu sebelumnya tak ada, kita tak dibenarkan berniaga di depan mall ni. Jadi kat sini kebanyakan semua pemborong yang datang, dia akan ambil kain dengan pakaian siap. Tapi saya kebanyakannya setiap kali saya datang, saya akan beli material saja. Maksudnya lace ke, kain cotton ke. Harga memang special dan bergantung kepada kita, cara kita berurusan dengan peniaga-peniaga. Mereka kat sini memang dah biasa uruskan barang-barang kita untuk dihantar ke Malaysia atau negara-negara lain. Ayo kita lihat berapa Kina habis di Tanah Abang hari ni. Episod kali ni Kina nak pergi hunting baju raya. Kali ni Kina keluar seorang. Tu hotel Kina kat sana tadi. Now kita nak pergi Tanah Abang kat situ. Tapi kan korang sebab cuaca hujan. Sebab Kina tak nak pergi dekat area blok yang Kina pergi semalam. Semalam tu blok untuk orang-orang bisnes tau, nak memborong. Kina nak pergi blok B terus. Nak pergi Tanah Abang ni kena tahu apa yang korang nak beli. Sebab dia banyak blok korang A, B, C. Jadi takut sesak barak. Jadi macam pergilah dekat tempat yang korang nak pergi terus. Sebab kalau boleh kita tak nak buang masa. Betul tak? Tak siapa-siapa lagi blok B. Sesak barak dah aku ni. Sesak barak dah. Banyak sangat benda. Ya Allah, jumpa pun blok B. Ya Allah, saya tak duduk musim-musim. Allah Akbar, jumpa go akhirnya. Subhanallah, astaga. So Kina aim untuk pergi blok SLG dulu, nak cari kaftan viral. Dah kenapa pula eskalator slow macam ni? La ilaha illallah. Macam kaftan macam tu lah. So ni Kina tunjuk terus lah baju-baju lebaran diorang ni. Kebanyakannya ada di tingkat SLG dengan G. Ni je lah sebenarnya Kang. Kalau di mata saya lah, di mata saya memang baju kita lawa lagi. Tapi okey lah kalau korang nak kelainan sikit. The last time Kina pergi hantar baju raya kat Jakarta ni, banyak dah kelainan. Faham tak? Maksudnya fashion diorang ni dari segi baju-baju raya macam banyak ada upgrade lah gitu. Diorang ni suka pakai baju yang macam ada ikat tali-tali kat tengah, macam tali lah kebanyakannya. So ni lah kedai yang saya nak cari kaftan viral. Kalau Kina berkenan yang itu, yang colour macam kaki tu dengan yang ini teal blue ni lah. So ini je colour lagi yang tinggal. Kedai ni pun Kina jumpa sebab ada orang lokal dia yang bagi tahu kat sini kaftan ni cantik. Kena pilih colour. Tak tahu nak colour yang mana, semuanya lawa-lawa. So Kina dah beli kaftan tadi. Sekarang kita nak pergi cari kebaya pula. Ini kedai yang memang ramai gila orang lokal dia. Kina singgah-singgah, ya Allah, memang ramai gila yang banyak design dah habis rupanya. Ni kedai ni pun antara yang ramai juga orang daripada tadi. Kina punya cash dah habis 1,500 bond. Duit kita lah, duit Kina lah. Kina ada baca komen dekat TikTok, dekat TikTok saya ni lah. Memang kabur, dia orang ni memang design tahun ni macam ala-ala Cheongsam gitu, yang macam button silam gitu. Ni corak-corak yang Kina jumpa bagi Kina cantik lah. Kalau korang nak pergi kedai ni, pergi je kedai yang Kina tunjuk ni, di fashion. Lepas tu Kina ada jumpa satu kedai ni yang macam ala-ala baju-baju dia macam ala-ala Malaysia sikit. Sinilah dia. Nampak tak? Dia macam ala-ala kita sikit baju dia kat sini.
Sebelum kita pulang, kita mau cari kebaya dulu karena Indonesia ini memang terkenal dengan kebaya. Ini antara kebaya-kebaya yang Kina jumpa di sini. Abi dah cakap bolok wok dah. Cantik gila detailing dia. Cantik kan? Allah, nak balik dah, duduk lagak dah. Selain pilihan yang beragam, faktor harga juga jadi daya tarik utama. Banyak pedagang Malaysia mengakui harga di Tanah Abang jauh lebih murah dibandingkan harga di negeri mereka. Apalagi jika beli dalam jumlah yang besar. Selisih harga inilah yang membuat mereka tetap untung saat dijual kembali di Malaysia. Tak heran kalau Tanah Abang jadi semacam ladang emas bagi para reseller lintas negara. Orang Malaysia belanja baju lebaran di Tanah Abang. Liburan di berandaku orang Malaysia hunting baju lebaran di Tanah Abang. Kan ada yang buat Tanah Abang haul. Nah, kondisi ini orang luar yang belanja ke Tanah Abang tuh udah dari 10 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Mereka kalau ke Indo biasanya ke Tanah Abang atau Pasar Baru Bandung. Buat shopping atau buat belanja grosir buat dijual lagi di sana. Dan Desember kemarin aku juga private tour nemenin teman-teman baru dari Malaysia yang cari supplier mukena buat dijual lagi. Hunting kain buat koleksi lebaran bareng tamu dari Malaysia. Aku lagi sama Kak Faiz. Hi, I'm from Malaysia. Kita nak mencari kain dekat Indonesia, Jakarta. Kain apa? Kain lace. Ini aku datengin 4 toko yang jual lace atau brokat. Biasa kita sebutnya kain tile. Produk fashion berbahan lace di Malaysia itu lagi viral 1-2 tahun ke belakang. Lebih murah daripada toko lain. Nah itu dia klaimnya, lebih murah dari toko lain. Kita datengin 4 toko aja seharian loh, habis waktunya. Teman udah ada bayangan belum koleksi lebaran 2026 itu kira-kira desain, model, atau material apa? Atau udah bisa memperkirakan warna apa yang bakal viral? Mudah bermanfaat. Next mau di spill apa lagi ya? Kalau korang nak tahu, Tanah Abang ni, dia macam dia ada 3 blok. Blok A, B, C. Setiap blok tu lain-lain dia jual tu, faham tak? Macam blok ni, ni budak-budak macam tu. So, siapa yang suka macam nak cari baju-baju batik lelaki ke, perempuan ke, budak ke, semua ada dekat dalam Tanah Abang ni. Tapi, korang kena ingat tau, dalam Tanah Abang ni, korang kena hati-hati sikit bawa beg. Macam Nana tak risaulah sebab pakai jelly. Cantik kan? Comel kan? Okey, dari tadi kita pergi blok A, sekarang kita dah sampai blok B. Kalau blok B ni dia macam variety sikit lah. Ada budak, ada untuk wanita, ada untuk lelaki. So kat sini boleh cari macam-macam. Nana beli 3 colour ni. Nana kat rumah dah ada 2 dah. Yang ni nak bagi orang. Korang, kalau korang datang Tanah Abang, Nana ada satu kedai ni, tengok ni. Cantik, semua colour-colour pastel. Korang pergi blok B, korang turun je tangga, dah nampak kedai cantik ni. Korang kena. Saya tengok ni, cantik kan? Weh, cantik gila colour-colour dia. Apalagi saat momen liburan atau menjelang hari raya, suasana Tanah Abang makin padat oleh pembeli dari luar negeri, termasuk Malaysia. Mereka berburu koleksi terbaru untuk dijual kembali atau dipakai sendiri saat perayaan. Fenomena ini membuktikan bahwa Tanah Abang bukan cuma pusat belanja lokal, tapi juga magnet kuat bagi pembeli internasional yang mencari kualitas dan harga terbaik.